Jadi, inilah dia Adidas Predator 26. Adidas Predator yang terbaru, dua teknologi baru. Bahagian atasan dengan bahagian tapak. Dan nampaknya Adidas masih memainkan sentimen nostalgia yang ambil inspirasi daripada Predator lama letak dekat Predator 26 ni. Untuk Adidas Predator 26 ni, garis tiga Adidas tu dia tak pakai garis tiga yang lurus, tapi dia menggunakan garis tiga berombak, inspirasi daripada Predator Precision tahun 2000. Korang boleh tengok ni, Predator Precision tahun 2000 warna champagne. Lepas tu untuk Predator 26 yang kali pertama keluar ni, nama warna dia ialah Finisher Steel, keluaran edisi terhad. Warna ni ambil inspirasi daripada Predator Mania, warna yang sangat terkenal tahun 2003, iaitu warna gunmetal. Diperkenalkan oleh David Beckham waktu dia pertama kali menjejak kaki dekat Stadium Bernabeu. Teknologi nombor satu yang terbaru dekat Predator 26 ni, atasan dia menggunakan textile mesh berteknologi Nano Strike Plus. Jadi dia mesh yang dia diintegrasikan dengan tekstur bintik-bintik mikro yang memberi kesatan waktu kita kawal bola dan juga waktu kita merembat bola. Teknologi nombor 2 yang baru Adidas Predator 26 ni ada dekat tapak dia. Tapak dia menggunakan konfigurasi strike frame yang sama macam sebelum ni, tapi bentuk stud dia lagi agresif. Yang baru ialah kembali semulanya tulang belakang dekat tapak kasut ni. Nama dia ialah Power Strike. Kalau korang berhentikan video ni, tengok dekat atas tu, dia ada tulis Power Strike. Power Strike ni ambil inspirasi daripada Adidas Predator X. Tujuan dia waktu kita merembat bola tu, kasut tu dia tak bengkok ke dalam macam ni. Ke atas ni tak apa. Jangan bengkok ke dalam. Dia bagi kekuatan, kestabilan waktu kita merembat bola. Itulah antara DNA Adidas Predator. Keputusan yang tepat untuk Adidas selain daripada buat benda-benda baru, dia mainkan peranan nostalgia, letak dekat kasut moden, keluar pula warna gunmetal. Apa pendapat korang? Apa-apa pun ingat, pilih kasut, ikut lutut. Alright.